bermaksud membenarkan risalah yang dibawanya, nasihat kepada Rasulullah. Makna apa? Maknanya kita membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi, mematuhi suruhannya, suruhan Nabi, patuh kita. Kalau tak mampu tak apalah. Tak mampu tak apa, banyak hak kita tak mampu ni. Hak kita tak mampu kadang-kadang banyak. Hak kita tak mampu tak apa. Termasuk dalam ekonomi kadang-kadang kita tak mampu. Kadang-kadang tak mampu dalam politik, ada kita tak mampu. Ada tak mampu dalam melaksanakan hukum. Sebagaimana Imam Sayyidina Ali, dia tak mampu nak melaksanakan qisas kepada pembunuh Sayyidina Osman. Tak mampu tak apalah. Tak apalah, tak mampu. Hak mampu, hak mampu kena buat. Kalau tak buat hak mampu, dak kafir, berdosa. Katakanlah kerajaan, dia mampu nak buat, dia tak buat, dosa lah kerajaan tu. Kerajaan tak dosa, orang dalam kerajaan dosa. Tiba-tiba dia tak buat, dia tak mampu. Pasal dalam kerajaan tu ada 17 parti dalam tu. Tak boleh nak buat ikut suka seorang. Perdana Menteri kata nak buat ikut dia, tak boleh. 17 tu parti duduk dalam tu. Tak boleh buat ikut suka dia. Hak kita nak, tak boleh buat. Dalam rumah kita pun tak boleh buat 100 macam hak kita nak. Kita pun tak boleh buat, bini kita pun tak boleh buat. Raja-raja pun kadang-kadang tak boleh nak buat 100, tak boleh dah buat 100. Polis igak orang. Saya dengar cerita, undang-undang ada juga atas dia, tak boleh. Kadang-kadang dia nak tembak wasaan gerang sangatnya. Apa dia penjenayah. Tak boleh. Hak nu tembak dulu baru boleh pula. Boleh sakit lah ke maknanya. Dah undang-undang. Ialah kait dengan undang-undang, dengan peguam, dengan perlembagaan maknanya. Dan ceritanya, hak wajib ni, hak kita mampu. Hak tak mampu, tak berdosa. Kalau hak mampu kita tak buat, baru berdosa. Tapi tak jadi kafir. Tapi tak berdosa. Dan kalau tak mampu tak berdosa lah. Maknanya. Nak buat ke, nak tinggal ke, kalau tak mampu. Berpegang sunnah. Berpegang dengan sunnah. Maknanya, nasihat bagi Rasul tu pegang dengan sunnah. Dan syariatnya. Syariat ni yang pertama ialah dia panggil taharah. Yang kedua yang taharah dan ibadat. Ibadat yang pertama. Yang kedua dia panggil munakahat. Bab-bab perkahwinan, cerai apa gitu gini. Yang ketiga muamalat. Urusan muamalat, urusan hidup ni, ekonomi, politik, pengurusan negara maknanya, itu dia panggil muamalat. Jual beli, sewa menyewa, hak tanah, hak jual tanah. Duduk kat muamalat, faraid, pesaka apa. Yang keempat, yang akhir, jenayah. Baru pergi ke jenayah maknanya. Itu syariat. Syariat ni ada 4 perkara asas maknanya. Ibadat, munakahat, muamalat, jenayah. Kena ambil sesalah. Tak boleh ambil daripada bawah. Ambil daripada bawah, bab jenayah dulu. Kira jenayah dulu. Nabi masa masuk Mekah, masuk Madinah, dia dah ambil jenayah lagi. Dia dah buat jenayah. Dia dah ambil undang-undang jenayah lagi. Dia buat hak mula-mulanya ialah ibadat.